Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu di majlis ini pada malam ini. Tujuannya hanya untuk menjawab satu persoalan menarik, iaitu bolehkah Melayu bersatu? Jawapan kepada persoalan ini tentunya merupakan sesuatu yang sukar untuk kita jawab, kerana setiap orang daripada kita mempunyai pandangan yang berbeza dan hujah yang berbeza tentang hal ini. Saya sempat bertanyakan kawan di luar tadi tentang persoalan ini, dan katanya kepada saya untuk Melayu bersatu bukan sahaja sukar tetapi mustahil. Mengapa begitu sukar untuk Melayu bersatu? Bukankah di kalangan kita sesama bangsa dan agama banyak persamaan yang telah kita kongsi bersama? Kita sama-sama menentang kezaliman Israel, sama-sama mempertahankan Islam, sama-sama cinta kepada negara, dan banyak lagi persamaan lain. Namun persoalannya, mengapa apabila kita berbincang tentang Melayu, tentang politik, kita mempunyai pandangan yang begitu berbeza? Inilah yang akan kita bahaskan dalam waktu lebih kurang beberapa jam kita bersama. Dan bagi membincangkan tajuk ini bersama kita adalah 4 ahli panel yang telah bersedia untuk berdebat. Sebelum memulakan wacana, saya bacakan terlebih dahulu peraturannya yang perlu diikuti oleh para panel dan hadirin yang hadir. Saya akan jemput setiap ahli panel untuk memberikan mukadimah masing-masing selama 5 minit sahaja. Dan apabila masa cukup 4 minit, 2 loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali. Dan apabila cukup 5 minit, loceng akan dibunyikan sebanyak 3 kali. Dan selepas itu, ahli panel akan diminta untuk berhenti berucap. Dan sebelum saya mempersilakan ahli panel yang pertama, saya minta hadirin yang hadir supaya menutup telefon masing-masing. Baiklah, untuk sesi-sesi lain saya akan jelaskan peraturannya kemudian. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan pembicara pertama kita pada malam ini, yang berhormat Dr. Mujahid Yusof Rawa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara moderator dan seluruh ahli panel, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, tajuk yang kita bentangkan pada malam ini untuk didiskusikan iaitu bolehkah Melayu bersatu. Seperti yang disebut, jawapan itu tidaklah semudah yang kita jangkakan. Kalaulah apa yang dikatakan itu mudah, sudah tentu kita tidak ada di sini pada malam ini. Oleh kerana itu, saya bagi mukadimah ini, saya ingin merujuk kepada persoalan Melayu ini, Tuan Moderator, yang berkaitan dengan berbagai perspektif. Apakah perbincangan kita tentang Melayu boleh bersatu itu dalam konteks politik, ataukah Melayu boleh bersatu dalam konteks emosi, sentimen, isu, ataukah Melayu boleh bersatu dalam konteks isu antarabangsa seperti Palestin dan sebagainya. Jadi untuk menjawab persoalan-persoalan itu, kita harus kembali kepada perspektif tentang isu Melayu ini sendiri. Pertama, perspektif yang kita harus jadikan sebagai panduan ialah tentang susur galur sejarah dan juga budaya serta bangsa Melayu ini sendiri. Yang ini perlu dijadikan rujukan kerana kita tidak mungkin berbicara tentang perpaduan kalau kita tidak rujuk kepada sejarah, kalau kita tidak rujuk pada susur galur etnik dan sebagainya. Yang keduanya ialah, saya kira parti saya selama ini konsisten dalam membicarakan tentang perpaduan, dalam membicarakan tentang umat Melayu. Kami konsisten dengan menyatakan bahawa tidak boleh tidak dalam persoalan ini Islam perlu dijadikan sebagai tonggak dan juga sebagai asas. Jadi itu adalah persoalan-persoalan yang mungkin nanti akan dihuraikan, akan dibincangkan sebagai rujukan kita dalam kita berbicara tentang perpaduan. Begitu juga seringkali orang menyebut, bila bercakap tentang Melayu, mereka akan kata UMNO. Bila bercakap tentang Islam, mereka akan berkata PAS. Itu mungkin dari sudut penekanan kepada ideologi perjuangannya. Tapi saya ingin jelaskan di sini bahawa isu Melayu dan isu Islam, tak kira daripada mana-mana parti dia, sama ada PAS, sama ada DAP, sama ada PKR, sama ada UMNO sendiri, dan mana-mana parti sekalipun, isu Islam dan isu Melayu itu sebenarnya terletak dalam perlembagaan persekutuan itu sendiri. Tidak ada mana-mana parti yang boleh apabila dia memerintah. Contohnya,
satu tanggapan yang menganggap hanya UMNO saja yang boleh memperjuangkan Melayu. Ini satu khurafat yang tidak boleh diterima. Karena masalah UMNO hanya boleh memperjuangkan Melayu, itu mungkin retorik lah, retorik politik kita. Tapi dari sudut Melayu, Islam, siapa saja yang merintah, maka ianya termaktub dalam perlembagaan persekutuan, iaitu Islam sebagai agama resmi persekutuan. 153, artikel 153, hak keistimewaan orang Melayu. Tidak ada siapa yang boleh lari. Sebab itu saya mau membuka minda kita, bahawa kita jangan tersepit bila berbicara tentang Melayu, hanya kita membicarakan tentang retorik politik semata-mata. Kita juga harus kembali kepada satu dokumen penting negara kita, iaitu Perlembagaan Persekutuan, yang dengan terang menyebut bahawa Islam agama resmi persekutuan dan juga Melayu daripada apa yang dikatakan sebagai hak-hak keistimewaan. Itu perlu juga kita jadikan sebagai satu dimensi untuk kita berbincang tentang perpaduan Melayu ini. Seterusnya, saya juga ingin melihat perspektif Melayu sebagai mukadimah ini, sebelum suasana menjadi panas dan loceng sudah pun dibunyikan, yaitu tentang kuasa politik. Kuasa politik inilah saya kira antara isu yang paling hangat dibicarakan tentang Melayu. Kita mendengar antaranya sentimen menyatakan orang Melayu hilang kuasa, orang Melayu kalau tak sokong UMNO maka hilang kuasa, orang Melayu kalau tak bersatu padu maka hilang kuasa. Persoalannya, selama ini kuasa politik orang Melayu yang memerintah negara ini 50 tahun, kita sudah pun hilang berbagai kuasa dan juga hak tentang orang Melayu ini. Itu perdebatan saya dan saya kembalikan balik kepada moderator. Saya tidak mau mengambil masa. Terima kasih yang berhormat. Saya dengan segala hormatnya pula mempersilakan pembicara kedua, Saudara Ustaz Safendi Yusof. Saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih moderator, rakan-rakan panel, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang diberikan pada malam ini, bolehkah Melayu bersatu? Jawapan saya, ya. Melayu boleh bersatu. Dan buktinya pernah Melayu ini berusaha untuk bersatu. Sebagai satu contoh pada tahun 1946 dengan penubuhan persatuan, pertubuhan Melayu, kebangsaan Melayu Bersatu Berkembar, UMNO. Melayu telah bersatu pada 1946 dan juga pada tahun 1957 bersatu untuk mencapai kemerdekaan, ya. Pada tahun 1969 bersatu untuk menyelesaikan masalah tragedi 13 Mei dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, ini semua adalah contoh-contoh bahawa sesungguhnya bangsa Melayu pernah bersatu di negara kita. Cuma pada hari ini yang menyedihkan kita apabila berlaku pertembungan, ya, antara tiga parti Melayu terbesar, PAS, UMNO dan juga Parti Keadilan, ya. Jadi kita tengok daripada 51% komposisi masyarakat Melayu di Malaysia ini, apabila berhadapan dengan 21% daripadanya adalah 21% adalah masyarakat Cina, 51% orang Melayu ini pula terbelah pada tiga, sudah tentu kita mengalami satu keadaan yang begitu lemah sekali. Tuan-tuan sekalian, kalau kita merujuk pada Islam itu sendiri, Allah SWT sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kamu, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Wa la tafarraqu. Jadi hari ini kalau kedua-dua parti PAS dan juga parti UMNO ini mengaku memperjuangkan Islam, sudah tentu menjadi kewajipan, menjadi suatu tuntutan bahawa mereka perlu duduk semeja, walaupun tidak duduk dalam satu parti sekalipun, tetapi sekurang-kurangnya apabila timbul apa-apa isu yang melibatkan kepentingan bangsa, kepentingan agama dan sebagainya, sepatutnya mereka duduk bersatu, berbincang, menyelesaikan masalah, bukannya saban hari bergaduh, saban hari bergasak siang dan malam dan sebagainya. Muslimin dan muslimat sekalian, sebab itu saya melihat, ya, kalaulah pada hari ini PAS, ya, dengan begitu bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan Islam, untuk melaksanakan negara Islam, untuk melaksanakan hudud dan sebagainya, saya tidak nampak sekiranya PAS bersama dengan DAP, bersama dengan Parti Keadilan, PAS dapat melaksanakan pelaksanaan hukum hudud di peringkat persekutuan apabila memerintah Malaysia. Kerana dasar DAP itu sudah tentu tidak Islam. Dan dalam Perlembagaan Parti Keadilan sendiri tidak menyebut bahawa dasar keadilan itu untuk Islam.